Kenapa ni Lisa? Tak, tadi aku pergi analisis penuh dengan pasangan. Aku pun nak bercinta juga. Alah Lisa, tak apa. Nanti jodoh ni sampailah. Korang senang lah cakap. Korang dah berpunya. Aku ni seorang-seorang je. Apa susahnya? Gunalah dating app. Betul juga tu. Bijak dong kau. Sekejap aku tengok sini. Oh my God. Tak tahu siapa kat dalam tu. Tak apa, asal hati-hati je. Later that same evening. Haus ke? Nah, saya beli khas untuk awak. Terima kasih. Manis. Awak nak terus sambung main ke? Lepas ni giliran saya. Tolong pegang kan? Okay. Bye. Three days later. Ya, aku nak pergi tanya sekejap. Sabar Ush, banyaknya. Tengok ni Farah. Ush, dia tak lah siapa tu? Salah ke? Lisa, banyaknya kau transfer. Kau beli apa ni? Tak, bukan. Arif minta duit. Motor dia rosak. Dah kenapa pula ni? Kau kena bayar. Alah, dia tak cukup. Aku tolong je lah. 200 je pun. Siapa Arif ni? Dia kos mana? Dia kata kat aku dia kos kau. CL143. Kos aku? Sekejap. Cuba kau tengok ni. Mana satu ada ke? Tak ada pun. Alah, tu salah bagi tahu kot. Nanti aku tanya Dia tak tipu aku lah. Several days later. Lisa, kau kenapa ni? Arif peluk aku. Dia buat dia marah ke? Tak, aku tengoklah kau lah daripada kos mana. Lepas tu dia terus floating. Aku rasa kau dah punya scam apa? Aku tanya, tak ada siapa aku tinggal si Arif tu. Tak jadi ni, kita kena buat je kalau korang polis. Betul? Kenapa ni cik? Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Tak, macam ni puan. Saya nak buat aduan terhadap lelaki yang pinjam duit saya. Lepas tu dia hilang macam tu je. Awak jumpa lelaki tu kat mana? Sebenarnya kami jumpa dekat dating app. Kami kerap berhubung. Lepas tu dia minta duit saya berkali-kali. Total duit yang dia pinjam tu hampir nak dekat 3,000. Yang tu saya rasa awak ni dah kena scam ni. Tak apalah macam ni. Saya kumpul dulu maklumat. Nanti apa-apa saya kontak awak balik. Boleh? Boleh puan. Terima kasih sangat-sangat. Aku geram lah dengan Arif tu. Kau apa okey je. Betul tu. Aku rasa kau ada idea. Apa kata kau muat naik aplikasi tu dan kau padankan dengan Arif. Kita tangkap dia. Boleh? Senang juga nak jumpa dia lepas nak tangkap dia. Nanti kita bagi tahu Lisa. Jom. Mira, tengok ni. Arif ada balas mesej kita. Wow, bagus juga. Apa kata Farah, esok kau keluar dengan Arif dan kita berdua pergi buat laporan polis. Boleh? Aku bagus. The next day. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Cik Isra tu lagi? Ada maklumat baru ke? Sebenarnya puan, kami dah jumpa Arif. Jumpa kat mana? Kami sebenarnya perangkap Arif berjumpa kawan kami, Farah sekarang. Dan sekarang ni, Farah tengah berjumpa dengan Arif dekat kafe Lala. Betul. Kalau macam tu, kita pergi tangkap dia orang sekarang. Betul. Jom. Meanwhile. Saya nak pinjam duit sikit boleh? Nak 100 je. Motor saya rosak. Pesan awak. Tak apa, saya bagi. Nah, untuk awak. Berhenti. Saya polis. Awak telah ditahan kerana melakukan kesalahan scam. Sila ikut saya ke balai sekarang. Pada muka kau. Farah, awak okey ke? Okey je. Terima kasih Puan. Sama, terima kasih juga sebab bagi kerjasama untuk saya selesaikan kes ni. Sama-sama Puan. Pada muka, bye-bye.
Baik korang. Aku gembira. Gembira sangat Arif dah dapat tangkap. Terima kasih tau sebab tolong aku. Sama. Lain kali hati-hati lah Lisa. Jangan mudah sangat percaya dekat orang. Betul tu. Nanti apa-apa, bagi tahu lah kita orang. Terima kasih. Okey. Aku akan ingat dia korang. Koranglah kawan baik aku. Terima kasih. Sama.